Beli rumah, bagus ke tak? Rumah ni the biggest ticket item yang you akan beli dalam seumur hidup you. Tak ada yang lebih mahal. Man, kau pergi tengok rumah ni, corner lot ni, Abah dah bercakap dengan developer, dia dah reservekan untuk kau. So, masa tu rumah tersebut harga 280,000. You know what's the price now? 2025. Harga rumah tersebut 1.5 million. Hari ni lunch rumah, I beratur 2 hari sebelum. Pengurusan kewangan itu mudah, tapi yang selalu menjadi masalah dalam pengurusan kewangan apa dia? Pengurusan emosi. Jangan benarkan orang lain buat keputusan untuk kita, terutama sekali untuk something that is paling mahal dalam hidup kita. Kalau you tekan beli rumah ikut kelayakan yang bank benarkan, which is 70%. So kalau 3,000 you dapat lulus loan. Oh cantik, dapat letter offer pada bank 2,100. Persoalan sekarang, tinggal 900. Okey ke tak untuk hidup? Nak beli rumah ni ada 3 perkara penting kita kena tahu. Yang pertama, Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Anas Farihin dalam podcast Masyuk. Dan hari ini kita bersama dengan bakar-bakar kewangan kita dan juga tokoh-tokoh kita. Kita persilakan Sir Faiz dan juga Encik Tuan Erman Taib. Dipersilakan. Alright. Untuk makluman semua, kita hari ini bersiaran secara langsung bersama 200 lebih pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS. Nampak tu kita punya audiens hari ini sangat bersemangat untuk hari ini. Namun kita punya perkongsi hari ini cukup menarik. Saya sebenarnya ada dengar daripada satu tokoh psikologi. Dia kata ada satu kajian, dalam sehari manusia akan buat lebih kurang 35,000 keputusan. Kira pada keputusan pilihan yang kecil ke pilihan yang besar. Contohnya daripada kita bangun tidur, kita nak pejam mata, nak buka mata, itu satu pilihan. Kita nak makan apa, makan kat mana, semua fikir kan. Tanya kawan, makan kat mana? Tak tahulah. Habis semua tak tahu kan. Sebab itu daripada pilihan kecil sehingga ke pilihan besar kita. Pilihan besar seperti mana yang kita dalam slide Sir Faiz tadi, kita ada antaranya nak beli kereta, nak beli rumah ataupun nak kahwin. Semua tu menjadi persoalan kita dan pilihan besar ni sangat memberi impak kepada hidup kita. Namun pada hari ini kita akan berbincang berkenaan salah satu pilihan tu, iaitu pembelian hartanah ataupun beli rumah. Jadi saya nak tanya pada semua, adakah kat sini yang teringin nak beli rumah satu hari nanti, nak ada rumah sendiri, nak duduk dengan isteri, dengan berbahagia dengan family semua? Adakah? Semua nak kan? Jadi untuk hari ini, tuan-tuan sekalian, kita beri kata bukan untuk panel kita, Tuan Erman dan juga Sir Faiz. Ya, untuk makluman semua, kita bersama dengan Sir Faiz, adalah sesi bersama Sir Faiz tadi, dan juga kita bersama dengan Tuan Erman. Tuan Erman ni seorang real estate agent di Q Homes Realty dan dah berkecimpung dalam bidang jual beli hartanah selama 15 tahun. Mempunyai lebih 1,000 ejen hartanah di seluruh Malaysia dan telah membantu ramai pembeli rumah pertama. Sihat tuan? okey ke ni? Okey. Macam mana sampai di Sabah? Okey ke? Okey, menarik. Sungguh best Sabah. Saya sampai pagi awal semalam. So sepanjang hari tu menu-menunya daripada pagi sampai malam sungguh tak mengecewakan lah. Wah. Makanan sedap. Sedap, very nice. Kena selalu buat program kat Sabah lah. Boleh datang. Seronok selalu buat makan kat Sabah. Okey, tak apa. Kita terus kepada soalan pertama kita. Seperti mana yang kita kata tadi kan. Beli rumah, bagus ke tak? Beli rumah sangat bagus. Okey. Okey. So dia adalah satu pilihan. Kalau nanti tuan-tuan perempuan semua sebagai student kan, pelajar-pelajar Cik Faiz Senas kan, ini semua bakal graduate lah ni. Pasal anda tidak akan selamanya dekat UMS. You have to remember, sikit sebanyak excitement belajar ni satu peringkat, excitement untuk selesai belajar satu peringkat, dan excitement persediaan selepas belajar itu satu peringkat. Masa mula masuk, kita join register under UMS. So you're excited untuk menjadi seorang pelajar. So you went through the process, pergi kelas, balik kelas, assignment dan sebagainya. Dan kena ingat, dia bukan satu dunia yang selamanya begitu. Ya, betul. And now saya difahamkan Nas, kebanyakan ni semua dah mula melihat yang dah masuk final year, second year, nak graduate. So dah kena start ada kesediaan, kebimbangan what's next. Apa persediaan selepas belajar pula. Kita akan meninggalkan semua yang kita seronok berada sekarang, then you have to get ready to be an adult.
kena ready untuk menjadi orang dewasa. Bila saya cakap yang tu Nas, maksudnya orang dewasa ni dia kena ada satu faham yang banyak keputusan dia kena buat sendiri. Ya. Okay? Berbeza dengan zaman-zaman sebelum tu. Zaman kita kecil, mak ayah kita yang buat direction, yang buat keputusan, yang bagi kita intel berfikir untuk bantu buat keputusan dengan baik. Kalau waktu zaman belajar ni, kita punya hala tuju seharian banyak dihala tujukan oleh direction pembelajaran kita. Waktu semester cutinya, kelasnya, jadual kelasnya, lecturer, assignment dan sebagainya. So itu untuk membekalkan apa? Kepada satu fasa permulaan selepas graduate iaitu alam dewasa. So whereby I think 90% of our decision in life banyak kita yang buat keputusan. So bila Nas, kita buat keputusan berdasarkan berfikir kita, ilmu yang kita ada, maka 100% of the result ataupun damages kita yang kena tanggung. Dia tak boleh nak katakan, oh ni silap lecturer aku dululah, tak pernah aware aku pasal benda ni. Ni silap Cik Faiz lah, slot dia setengah hari je, patut sehari sudah tentu aku tak buat silap tersebut. So you don't have anyone to blame anymore. Because you dah masuk fasa dewasa. So bila tadi soalan Anas tu dia start dengan, beli rumah ni bagus ke tidak? Jawapannya sangat bagus kerana dalam salah satu keputusan dewasa kita ialah untuk memiliki aset dengan baik. Okey, baik. Terima kasih Tuan Irman. Sebab kita dapat lihat kan, betul lah. Ini adalah perancangan kita ke hadapan. What's next kan? Jadi untuk seterusnya, sebabkan kita dah cakap berkenaan what's next, waktu dewasa nanti. Waktu dulu, apa kiranya macam, waktu umur berapa beli rumah dan apa ciri-ciri yang minat waktu tu? So, bila kata it's okay to postpone pembelian rumah, bukannya bermaksud jangan tak beli langsung. Bukannya kata sewalah sampai meninggal dunia. Tidak. Tapi beli dengan conviction yang betul. Sebab-sebab yang betul. Kalau kita graduate ada gaji RM5,000. Tak tahu apa nak buat dengan RM5,000. Mak ayah kita kata belilah rumah. In your opinion lah, is that a conviction yang betul ataupun tidak betul? Atau tidak tepat? Jawapan dia, in my opinion adalah tidak tepat. Sebab benda tu datang daripada mak ayah. Mak ayah boleh advice, betul. Tetapi at the end of the day, yang dapat gaji tu kita, yang kena bayar installment tu kita. So kita kena tepuk dada, tanya selera. I've seen options, I've seen parents di mana parent tu suruh bakal anak menantu dia beli rumah dekat Kelang. Sebab the parent tinggal kat Kelang dan si perempuan pun tinggal kat Kelang. Tetapi si lelaki tu, dia kerja dekat KL. Dia kerja oil and gas. Bukan Petronas tapi dekat-dekat dengan situ. Dalam kepala otak dia, dia nak tinggal dekat dengan KL supaya senang nak pergi kerja. Sebab betul-betul oil and gas kita akan lompat-lompat. Shamberja, pergi Petronas, pergi Dolphin. Dia akan pusing-pusing kat situ. Dia pergi industri. Semua benda tu kena dekat KL. Sebab apa kalau nak jadi Petronas punya vendor, the company nak jadi Petronas vendor, you mesti berada, tak ingat, 50 ke 25 km from Petronas punya HQ. Make sense? Make sense. So ada apa-apa kita boleh jumpa cepat-cepat. So of course lah, dia ni tak semestinya kerja kat Petronas, tapi dia kerja dengan vendor-vendor Petronas. So dia nak duduk KL. Bayangkan tinggal kat Kelang, sebab kita kat Sabah tapi I'm pretty sure some of you guys ada datang dari Semenanjung. Kelang ke KL ambil masa 1 jam. Kalau traffic tu clear. Kalau traffic tak clear, ambillah 2 jam, 2 jam setengah, buang masa, duduk menghadap jam. Lepas tu bakal mak mentua tu kata, kamu muda-muda lagi, tak apalah. Itu jawapan dia. Jawapan orang ni lain. So apa jadi? Putus. Sebab dia tak nak orang lain, yang terutama sekali, mertua. Bukan mak sendiri pun. Dictate dia punya pilihan. Sama juga dengan Faiz. I beli rumah lewat. Rasanya umur 30-an baru beli rumah. Sebab waktu tu belum lagi jumpa rumah yang sesuai. Tempat duduk, tempat kerja pasangan. Tempat berpindah-pindah. Okay? So dah 30-an, baru rasa okay, tempat ni sesuai, kita beli. Itu pun, terus orang cakap, lepas dah beli, apa jadi? Statistik, lepas kahwin boleh? Boleh bercerai. Bercerai lepas beli rumah. Jual rumah tu, kahwin waktu COVID, masih belum beli rumah lagi. Untuk duduk sendiri. Saya beli untuk disewakan, untuk dijual balik. So jadinya, setiap orang punya jalan cerita berlainan. Ada yang kata nak kahwin lepas graduate. Kita tak tahu berapa lama. Maybe alhamdulillah akan duduk lama, akan kekal lama. Ada yang couple kuat dekat dalam social media, tunjuk aku sayang kat dia. Tengok-tengok lepas kahwin, cerai lepas 2 tahun. So semua orang akan jalan yang berlainan. Jangan benarkan orang lain
buat keputusan untuk kita, terutama sekali untuk something that is paling mahal dalam hidup kita. I tanya you kereta Mercedes, kereta, tak kereta Mercedes, RM300,000. Mahal ke murah? Murah. Mahal. Mahal. Untuk kereta mahal sebab kita ada kereta Beza, betul? RM50,000. I tanya you balik soalan sama rumah dekat KL, awak dekat Sabah, RM300,000. Murah ke mahal? Murah. So benda murah dan 35 tahun ni kita kena decide dengan conviction betul. Kalau ada orang nak advice boleh dengar, tapi bukan dia seorang, bukan sebab dia suruh. Dia bagi advice and later on you will find out kadang-kadang dia orang ni bagi advice yang bercanggah. Seorang kata buat macam ni, seorang kata buat macam ni. Aku nak dengar siapa? Aku decide sendiri. Selepas sudah ada ilmu, terutama sekali dalam rumah. Baik. Sir, kita selalu macam dimomokkan pada awal tu macam parents selalu cakap, beli rumah awal lah, nanti senang habis hutang awal. Kalau pendapat Tuan Herman, patut kita beli rumah ni biar tangguh dulu ke, kita nak sewa dulu ke macam mana? Ke apa yang cara terbaik untuk kita uruskan kita nak beli rumah bila ni? Ni kalau saya dengan Tuan Faiz tadi ada sedikit beza lah. Ya. Kalau pengalaman saya, saya masa beli rumah pertama saya, masa tu was back in 2005. 2005 dahulu. Masa tu masih lagi muda, baru bekerja. So dia jadi macam ada pengaruh ni jugalah. So salah satu yang saya rasa dalam hidup saya dengar kata-kata ayah saya, banyak yang tak dengar, tapi salah satu dengar yang bagus adalah bila saya mula bekerja tu guys, dia suruh saya beli rumah. Which is masa tu saya tak faham pun kenapa keperluan beli rumah pada usia yang sangat muda. Macam you all ni lah kan, very nice, very young, very handsome, very starting life kan, baru dapat gaji kan. So jadi macam kata apa cepat sangat beli rumah kan. Rupanya intention dia masa tu lebih kepada Nas, takut saya buat kesilapan kewangan yang salah. Maksudnya saya dah ada gaji. So keputusan saya lah. Gaji saya. Saya pergi kerja, buat OT, pergi balik, buat part time, macam-macam lah Tuan Faiz kita buat macam tu kan, nak buat duit kan. So he doesn't have the right untuk menegur ataupun memberikan pengaruh dalam perbelanjaan saya. So the only thing dia pengaruh saya ketika itu 2005 adalah dia suruh saya beli satu projek ni dekat Ceras. Macam kita duduk kat KL lah, masa tu bekerja pun dekat KL. So masa tu rumah tersebut harga RM280,000. It's a double story terrace, corner lot. So dia kata, Man, kau pergi tengok rumah ni, corner lot ni, Abah dah bercakap dengan developer, dia dah reservekan untuk kau. Atau Abah dah pergi dah. Kalau Abah dah pergi, Abah berminat, Abah belilah. Kenapa lah menzoang? So dia kata belilah kan, beli. Dia tak cakap kenapa. So saya kata, kenapa nak kena beli sangat Abah? Still muda, nanti sampai masa saya belilah kan. Bila dah kahwin, apa semua dah sepikir kan. So dia kata belilah dulu, apa-apa hal susah nak dapat. Tempat, location pun bagus, harga pun bagus. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, dear UMS students sekalian, you know what's the price now? 2025, harga rumah tersebut 1.5 million. So you just imagine kalau saya selalu terfikir yang if that scene, kalau situasi tersebut saya memilih untuk, ialah keputusan kita kan, memilih untuk tidak mendengar cakap beliau, arwah ayah saya ketika tu, dan saya menjadi anak yang somehow ada ego tersendiri yang tak apalah Abah, pandai lah orang fikir kan. Tapi ada sedikit taat kat situ yang kata tak apalah, ayah aku suruh beli rumah, nanti esok-esok tak suka jual lah kan. Nah, itu je simple-simple. Dikala kekurang kematangan berfikir ketika umur tu, beza kan. As we grow age, kita dah lalu macam-macam, kematangan berfikir kita dalam kewangan akan jadi lebih smart lah, lebih sharp. Kan, lagi-lagi kalau kita banyak buat kesilapan dalam kewangan. Okay? So Nas cerita dia, saya dah beli rumah tersebut dan sampai sekarang saya masih lagi tak jual. Dan masa ni tuan-tuan perempuan, sekarang ni saya membayar bank sebulan lebih kurang 1,100 saja semenjak 2005 tu lah. Sekarang ni sewaan dia 6,000. So you just imagine why I started with, it is something yang dalam puzzle berfikir tuan-tuan perempuan sekalian selepas grad ini is that, when are you going to buy a house? It's not about you have to buy now. Bukanlah kena beli sekarang. Tapi dalam episod live view, perancangan live view, 3 years, 5 years. So, di manakah puzzle tersebut akan masuk? It's okay. Pak kata Tuan Faiz tadi, mulakan menyewa dahulu. Semua ada hujah masing. Kan, Nas kan? Maksudnya dia bekerja kat situ, dia sewa dulu. Saya boleh kata bagus. So, sewa ni pula ada cabaran yang tersendiri. Ialah renewal, tenancy, setiap tahun naik. Lepas tu kena pula kalau tuan rumah tahun bulan ni last anak saya bawa balik belajar, so dia nak ambil rumah ni. Kita pun terkebir-kebir kena pindah rumah. Okay.
So it's okay for you to sewa dahulu. Ada setengah pandangan tu untuk biasakan dengan kawasan. So kita dah selesa kawasan tersebut. Dia punya jamnya, dia punya kedainya, dia punya logistik, Dah dia adapt punya lah ni. perjalanan. Semua kita dah selesa. So kita cari rumah dekat kawasan tu. Okay. So soalannya Tuan Nas, berapa saya nak start yang sesuai? Sebagai permulaan, berapa harga yang sesuai kita nak start? Sudah tentu kalau ikut kita punya dream, macam-macam lah saiz rumah kita nak kan. Yelah, Kalau tanya Ninas nak rumah macam mana? Kalau boleh banglo. Tanah 1 ekar, belakang ada sungai. Itulah kan. Kalau Swimming boleh pool. lah kan. Kalau boleh lah kan. Dan kalau boleh juga buka tingkap belakang tu nampak Gunung Kinabalu. Contohlah kan. Contohlah kan. Kalau boleh. Boleh. Dua Boleh tengok keadaan. sunrise Sama lah. ada dalam mimpi ataupun dekat syurga. Okey sabar. Kita tak sampai sana lagi kan. So the point is, how much? Berapakah kadaran yang sesuai? That's why kata Tuan Faiz share tadi, something yang boleh jadi benchmarking kat kita. So kalau gaji kita, the safe, kadaran yang sesuai. Kalau di mata bank, tuan-tuan puan, kalau di mata bank, you can go up to 70%. Contoh, gaji, rasa-rasa gaji berapa ni bila grad nanti? Rasa-rasa gaji berapa ni? Rasa-rasalah laku berapa ni kalau orang nak bayar gaji? Rasa. Akak kat berapa? 3,000 ada? 5,000 ke 10,000? Nak tengok rupa ada tak? Ke perasan 10,000 rasa-rasa lah kan? Okay, 3,000 lah contoh 3,000. Kita ambil a nice example. Saya biasa buat cari staff, saya buat iklan, akan datang jugalah resume daripada UMS, diploma, degree apa semua, with the offering of 2,500 ke 3,000, which is okay for fresh graduates. So 3,000 sebagai gaji kita, yang kita sebutkan sebagai bring back home salary, net salary lah. Selepas tolak penolakan wajib, EPF so you bawa balik berapa? You pocketkan berapa? 3,000. So persoalan sekarang ni Tuan Aiman, berapa saya nak sesuai nak bayar rumah? So kalau kadaran yang sesuai, iaitu 30%. Sebagai warm up dahulu, relax. Kita muda lagi. Kita lah sekalian. Kita muda lagi. Sama-sama muda. Sama-sama muda, muda. kan? Sama-sama okey. Rasalah perasaan tu nak muda Tak jauh balik. pun Tak ada kita okey kan? lebih So kurang. 30%. So kalau 3,000, 30% berapa? Lebih kurang 900. 900. So now, soalan saya. Bila dapat gaji 3,000, bayar rumah 900. Lebihan tu okey tak untuk hidup? Dengan 2,100, okey tak untuk hidup? Untuk makan, pakai, isi minyak, apa semua okey tak? So, okey lagi. Okey, saya tukar balik soalannya. Kalau you tekan beli rumah ikut kelayakan yang bank benarkan, which is 70%. So, kalau 3,000, you dapat lulus loan. Oh, cantik. Dapat letter offer pada bank 2,100. 70%. So, tinggal 900. Persoalan sekarang, membayar rumah dia macam duit masuk, dia macam tas enggo tau. Dia masuk kejap dalam akaun kita, tak tahu dah keluar dah kan. So 2,100 dah keluar. Tinggal 900. Okey ke tak untuk hidup? Kan? Dengan makan, dengan pakainya, dengan minyaknya. Tak okey. Kan? Dalam keadaan kita nak, adalah sikit niat kita nak bagi mak ayah kita yang dah uzur, yang dah berusia. So that's why kata, so berapa Tuan Aiman kalau kata biasa pembeli-pembeli rumah pertama muda-muda tanya saya? Relax dulu, warm up dulu, start dulu dengan 30%. So kalau installmentnya 30% lah, sebulan RM900, rumah nilai berapa? So dalam formula anggarannya iaitu kali 200. So kalau 900 kali 200 sama dengan 180,000 nilai rumah. So kalau kata di sini 180,000 punya rumah ada lagi tak? Dekat KK ada lagi tak? Bukanlah rumah banglo janganlah giling, tak ada. Banglo sekarang 1.8 million. Boleh lupakan tak banglo ni? Boleh tak? Kan? Boleh tak kita berpijak di bumi yang nyata? Kan? So 180,000 small apartment boleh tak? Maybe ada lah kot. Maybe a small apartment ataupun studio 180,000 which is enough for you. Seorang itu cukup dah. Paling-paling pun ada kucing. Paling-paling pun adik duduk sekali. Kalau nak berkahwin pun still okay. Pada sizing yang sesuai because you just baru mulakan kehidupan. The real life just begins. Kita kan fasa-fasa kehidupan kan. Daripada belajar, bujang, awal perkahwinan. Itu the real challenge of life. Challenge apa? Financial challenges bermula di situ sebenarnya. Masa bujang, kita salah buat keputusan financial, tak apa lagi. Because damagesnya kita seorang sahaja yang rasa. Saya salah buat loan, saya salah credit card, saya salah beli kereta. Orang lain tak terpengaruh dengan kesilapan keputusan kita itu. Namun, bila kita dah berkahwin, sikit sebanyak pasangan kita akan rasa kehangatan kesilapan keputusan kita itu.
Lagi-lagi bila ada anak, anak kita pun terpaksa terkesan kerana kesilapan kewangan kita. Kan kita buat loan silap tak boleh bayar bulan-bulan tinggi, anak yang patut kita bagi belanja sekolah RM3 dah jadi RM1. Kan? Anak kata, "Bu, kenapa tinggal RM1?" "Ibu salah buat loan lah." Oh, anak kata. Hai. So takkan anak nak tanggung? Tu nak bagi tahu. Ha. Okay? So RM180,000 is okay. So satu saiz yang sesuai untuk mulakan. Why? Because you ada loan lain yang penting juga untuk buat. Kan? Contohnya kereta. Kan? Orang kata sebagai kereta ni sebagai ada pandangan kata liability. Saya boleh setuju, tak setuju sama banyak lah. Tapi it's a necessity. Kalau orang kata nak jimat, pergilah guna public transport. Not that easy lah. Public transport pun kalau kata kat Malaysia ni, tak sampai level negara maju yang dia punya line, dia punya logistiknya lebih mudah. Betul. Macam ni nak kena ambil Grab pula, nak kena situ, nak kena jalan Mm-mm. kaki. Jadi dia punya time consuming tu sangat-sangat berat. Dan kadang-kadang kita weekend kan nak balik jumpa mak ayah dan sebagainya. So bila kira-kira balik, baik aku bayar kereta. Betul. Kan? Hmm. So berapa saiz yang sesuai? So dekat sini kalau lihat Tuan Faiz recommend tadi, it's about 20%. So saya nak tanya pandangan Tuan Pan lah. Kalau gaji kita RM3,000, 20% untuk beli kereta, kan? 20% daripada RM3,000 jadi 3 kali 2, 6. So maknanya 600 bulan. So 600 bulan kereta apa boleh dapat Nas? 600 bulan. Saga MC3 boleh? Saga Yang baru boleh? ni, yang baru keluar. Yang baru keluar tu? Okey, pakai Saga apa nama dia? Saga MC3. Saga MC3, okey tak? Baru Okey. keluar semalam. Rasa orang berjaya tak? Kalau bawa tu pakai tu jumpa kawan-kawan, alumni balik, nampak berjaya tak? Which is okay. Pandangan orang ni akan selalu mempengaruhi keputusan kita. Memang you nak tunjuk pride. Cik Faiz nak tunjuk pride, kita pakai Mercedes, kita berjaya. Kalau boleh bila ajak minum tu, tak ada parking kan. Nampak kawan-kawan duduk kat meja luar tu, tak ada parking. Kita pusing cek parking biar betul-betul situ tu. Depan meja dia tu. Bagi dia macam, oi kereta baru. Dan kereta kita baru. akan highlight dan horn. Okay. Padahal tak payah pun turun je lah kan. Itulah. Sajalah nak tunjuk kereta apa kita pakai. Dia tak tahu bulan-bulan bengkok kita membayar. Betul. Kan? Kerana kesilapan emosi tersebut, financial damages kat kita. So akhir kata untuk yang soalan ini adalah, kalau 3,000, dua keperluan asas besar ni, rumah dan kereta separuh. Which is 30% plus 20%. Kan? 900 campur 600. 1,500. So 3,000 tolak 1,500 wajib sebulan untuk kereta dengan rumah, ada lagi baki 1,500. Boleh hidup sebagai anda berseorangan, insya-Allah okey. Faham? Maksud dia punya persediaan tu kan. So kata okay, now okay. Kebimbangannya adalah Nas, the moment emosi comes in, dua ni selalu silap. Kereta yang asal kita belajar, penat Tuan Faiz berdiri tadi kat setengah hari nak cerita pasal kereta yang sesuai, tapi dekat showroom tu asalnya Proton MC3 apa semua kan. So nampak sebelah ada S70. ada S70. Ya, S70. Kan? Ada S70. So mak ayah kita pun ikut sekali. Kata kau ambil lah kereta ni, senang lah nak bawa mak ayah jalan. Kita pun sayu dekat showroom tu kan. Kan ayah kita pula muka sememeh, elok pakai kupiah kan. Kata okey lah, tak apalah. Pandailah kita cari duit nanti. Kita pun ambil. Layak tak? Layak. Because gaji 3,000 untuk tu lebih kurang 1,200 bulan, layak. Namun persoalan sekarang ni kita yang membayar. So that's why kata, alamak dah silap belilah. Penat lah bulan-bulan jaga kau ni. Minyak lagi, maintenance lagi, Ya, betul. protect insurance lagi kan, sebagainya kan. So that's why selalu silap. Sama juga. Kadang-kadang saya bawa orang pergi tengok rumah Nas kan. Bila pergi tengok rumah, so dia tanya saya, Tuan Imam boleh tak saya rumah yang besar sikit tu, saiz besar sikit. Padahal asal Tuan Faiz, dia tengok rumah tu 200,000. Saya kata dah okey ni, kewangan awak 200,000 ni selesa nak bayar bulan-bulan. Dia macam jinak lah, membayar tu tak adalah garang sangat kan. Yelah. So Lala dia kata, yang tu Tuan Imam corner tu berapa harga tu? 400,000. Saya layak tak? Kalau di on paper bank, layak. Sebab tu saya selalu pesan, kelayakan dengan kemampuan, dua perkara berbeza. Sebab itulah katakan macam ilmu tu sangat penting lah. Sebab apa bila kita kata macam kalau anda semua bertuah hari ni sebab dapat datang hari ni kan. Sebab hari ni tak semua yang dapat ilmu pada hari ni. Sebab bila kita cakap pasal ilmu ni, mungkin ada yang dah berminat nak cuba, nak masuk dalam bidang nak beli rumah apa semua kan. Mungkin Sir boleh kongsikan sedikit apa persediaan yang penting, dokumen-dokumen ataupun nanti nak pergi ke bank nak buat apa, nak ambil personal loan ke, nak pergi ambil mortgage ke kan, pemulihan tanah ke. Silakan Sir. Sebelum jawab yang tu, nak tambah sikit apa yang Tuan Imam cakap tadi. Pasal mak ayah kata baik beli X70 tu, itu standard.
mak ayah kita orang baik. Kita jangan benci dia. Kalau kita dibesarkan dengan tak baik pun, kita kena faham. Kalau kita anak sulung, especially siapa anak sulung kat sini, you are experiment. Diorang tak pernah. Apa nak buat dengan benda ni? Tak pernah. Aku tak pernah membesarkan kucing adalah. Tiba-tiba je. Tiba-tiba ada. Tak adalah 9 bulan untuk prepare. Tapi step-step yang dia buat tu adalah uncharted territories. Tak pernah buat. Dia tengoklah YouTube apa, dia dengarlah mak dia kata apa, tapi yang nak kena menyusukan anak tu, first time ni menyusukan anak untuk ibu lah. First time ni nak kena bawa anak tu untuk sunat ke apa ke, untuk azan ke anak tu. First time aku buat ni. Berbanding dengan anak yang kelima. Siapa anak kelima kat sini? Okay. So korang semua ni yang duduk antara 1 sampai 5 ni mesti akan perasan ada layanan yang berbeza yang dibuat oleh mak ayah kepada anak nombor 1 dan anak nombor 5. Itu standard. Dan along the way lah sampai 10 pun ada. So mak ayah ni dia tak jahat. Tetapi sometimes dia tak dapat apa yang dia nak dahulu. Dia nak jadi doktor tak dapat, dia suruh anak jadi doktor. Dia nak beli kereta SUV dulu tak dapat. Dia suruh siapa? Anak dia. Cakap pasal MC3 dengan X70. MC3 boleh masuk berapa orang? 5 orang. Depan 2, belakang 3. Habis X70 tu boleh masuk berapa? 10? 5 juga. Sama juga. Tinggi sikit je lah. Seronok sikit lah bawa. So siapa yang nak ni sebenarnya? Mak ayah. And benda ni dia akan apply kepada banyak benda-benda. And I'm very thankful for Tuan Iman sebab ceritakan cerita beliau. That's a very good example. Tetapi ada juga example yang lain sikit. Apa kita tahu dalam banyak-banyak bankrupt kat atas tu, yang dah bagi list ada yang perumahan nombor 4 ke nombor 5 bankrupt. Yang kata macam mana rumah beli bankrupt ni beli rumah. Kalau you pergi ke Eng Chan Mao, I suka pakai Eng Chan Mao untuk reference. You Google lah Eng Chan Mao, you nampak lah. Eng Chan Mao adalah website untuk listing property yang akan dilelong. So dekat situ, you boleh download dia punya proclamation of sale, maknanya detail rumah tu lah. You pergi tengok, siapa yang bankrupt ni, siapa yang beli rumah ni, siapa kena lelong. Dia lahir tahun 90-an. Dia lahir tahun 2000 pun ada juga. Maknanya, macam mana kau boleh beli rumah 500-900? Macam mana kau boleh berani beli rumah macam ni, tapi umur kau 90-an, lahir 90-an? 2000 lebih. Macam mana? Sebab ada tangan yang suruh dia sign. This is cerita benar. Kita tanya-tanya, berbual-bual, kenapa kau beli ni? Mak aku suruh. Aku tak nak pun. Mak aku suruh. Lepas tu now, I suffer. So, cerita yang mak ayah yang bagus, ada dua side. Which is, tapi rezeki lah, rezeki masing-masing. Kadang-kadang ada mak bapak kita ni advice yang bagus, dia take credit. Sebaik abah cerita kan. Tapi kadang-kadang kalau anak tu dah susah, tak ada siapa nak ambil kredit. So maknanya take everything with a grain of salt. Okay, Tuan Iman, dia pilih untuk dengar. Alhamdulillah, rezeki dia baik. Okay. So nak berbalik kepada soalan apa yang nak prepare. Rumah ni, like I said, the biggest ticket item yang you akan beli dalam seumur hidup you. Tak ada yang lebih mahal. You beli kereta 300,000. So what? Rumah 1 juta lebih ada kat luar sana. 300,000 dah kira mahal lah. Rumah 1 juta kat KL macam my house dekat Kelang. 800,000. Rumah double story terrace. Kereta 300,000. Contohnya lah. Tapi kereta tu mahal. Rumah tu saya rasa murah lah sebab ada rumah 1.5 million dekat Almina. So nampak tak? So and then kalau nak kahwin. Satu kali kahwin. Kalau tengok list yang kau masuk lah semua lah. Daripada honeymoon bla 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 bla. Honeymoon lah pelamin. RM50,000. Itu kalau kahwin sekali. Kalau kahwin 4 kali, baru RM200,000. Wow. Kereta lagi mahal daripada kahwin. So tak ada yang lebih mahal daripada rumah. So jadinya, you tak boleh pergi macam, aku nak beli lah rumah ni. Yang paling teruk sekali in my opinion adalah, you jalan-jalan kat mall, tadi saya cakap pasal credit card booth. Tapi ada satu lagi booth kat mall tu, apa dia? Orang jual rumah. Tapi kalau you lalu memang dia tak layan you lah. Pakai UML kau mana duit. Credit card tak boleh, rumah lagi tak boleh. Kalau Tuan Aiman jalan, yes. Kalau Anas jalan, yes. Dia 50-50. Nampak macam mature ni. Okay, so dia akan bagi you the flyer. You tak boleh beli benda tu one-two tu. Tak boleh. You kena fikir panjang. Okay, apa kita rahsia lah. Tuan Aiman boleh disagree kalau disagree. Tapi in my opinion, kalau rumah tu bagus, developer dah siap jual. Habis. Unless dia tak ada sales marketing yang bagus, yang menyeluruh, dia akan employ agent C untuk buatkan. Tapi I've seen it lah. Rumah tu dia separuh habis jual, tapi ada separuh lagi. Tapi booth dah lama tu situ. Tak bergerak-gerak rumah tu. So rumah tu, dia ada cakap macam ni. Dulu, zaman dulu tahun 2008, 2010. Hari ni launch rumah. I beratur 2 hari sebelum. I did.
Rumah yang I beli dekat Dengkil. For me was sehari lah. Tapi 2 hari untuk public lunch, I I beli awal. I beli hari Jumaat, tapi I beratur hari Khamis. Orang lain beli hari Sabtu. Sam Dabi Property. Rumah 800,000 dekat Dengkil, double story corner. Ada satu line kat sana. Itu tahun 2000 lebih-lebih 2018. Tapi kalau you tengok 2008, 2010, benda tu bergaduh. Oversubscribe. Mana rumah ada 100 nak beli 300. Sampai kena buat lottery. Tengok dapat beli. Yang ni tengok tak dapat beli. Itu zaman dulu. Zaman sekarang ni dah berbeza sedikit. Property overhang pun banyak. Banyak property yang tak terjual. So jadi bila you nak beli rumah, you tak boleh walk in, ada orang ajak beli rumah, you terus beli. Tak. Preparation kena panjang. Kalau boleh, in my opinion, 6 bulan sekurang-kurangnya untuk you clearkan university Chris. Hari nak beli, terus booking. Kena tunjuk letter offer dalam masa dekat. Kalau tak, booking burn. Contohlah. Tengok si Chris, buruk. Tak boleh lah. You kena, okay, aku nak beli rumah dalam 9 bulan. Aku tengok aku beli si Chris, kasih clear. Kalau ada masalah, kita kasih settle. 6 bulan. Lepas tu, gaji pun kena cantik. You nak beli rumah, you pergi tukar kerja. You nak beli rumah, you kena tunjuk nak dapatkan loan. You kena dapat 3 bulan minimum. 3 bulan payslip. Tapi you boleh bagi 1 saja, itu pun separa sebab you masuk tengah bulan. Bank mana nak bagi loan? Susah. Bukan tak boleh, susah sedikit. Apa lagi Tuan Iman? Boleh tambah? Konteks ni sekarang ni lebih kepada persediaan Nas kan, untuk membeli rumah kan. So antara Tuan Faiz lebih kepada persediaan kewangannya, iaitu pastikan kita punya rekod bayaran tu cantik. Nak senang faham si Chris ni guys. Si Chris perkataan si Chris tu kan. Si Chris ni adalah behavior berhutang kita. Kan? Maksudnya, hutang-hutang semasa kita ni cantik tak bayar. Pada bank yang kita baru nak mohon tu, kita baru nak mohon. So, dia pun tengok kat kita kan. Sebab tu bank bila kita nak mohon, dia minta dokumen je. Dia tak minta gambar berukuran pasport Nas. Dan dia tak minta kita punya TikTok ataupun Instagram account. Dia tak tengok pun. Why? Because semuanya bergantung kepada kekuatan dokumen yang kita berikan dan dia akan buat satu search sebagai due diligence kekuatan pembayaran kita dengan buat 2 search ni. Si Chris dan juga si Tos. Okay. So senang nak faham Tuan Iman. Si Chris ni apa? Iaitu behavior perangai berhutang kita. Contoh. Saya Anas ni CIMB, saya submit loan ke Anas. Anas pun tengok kat saya. Dia pun tengok, oh Tuan Eman ni rupanya dah ada 4 loan. Credit card, personal loan, kereta dan juga credit card satu lagi sebagai contoh. Kan? So Anas nampak saya dah ada 4 hutang. Okay, that's still okay. Tak ada masalah. 4 ke 5 hutang bukan jadi isu. Cumanya, apa yang nak tengok dalam si Chris adalah bayar dia ni ala cantik ke tak ala cantik. So macam ni dia tengok. Daripada si Chris tersebut akan tunjuk rekod 12 bulan yang lalu. Macam sekarang kita November, dia akan tunjuk daripada bulan 10 sampai bulan 11 tahun lepas. Membentuk 12 bulan rekod bayaran. So what is the magic number? Berapa nombor yang cantik di mata Anas sebagai banker CIMB? Iaitu nombor 0 dan juga nombor 1. Kan? 0 maksudnya apa? Bayar on time. Kalau 1, lambat sebulan. Kalau 2, lambat 2 bulan. Kalau 3 dan seterusnya lah. So, 0 cantik. Kalau macam tadi Tuan Faiz tunjuk si Chris dia super cantik. 0 tiap-tiap bulan. 4 hutang. Yang ni Anas suka. Sebagai banker suka. Oh dia ni is a good paymaster. Pembayar hutang yang bagus. Tapi kalau dia punya si Chris tu, dia Nas, dia boleh cakap, saya pernah tengok kan. Ada yang 64. Ada yang 84. Ini apa? Iaitu PTPTN. Oh. Kan? Welcome to dunia membayar. Masa belajar ni, dunia menerima kan? Kan sonok kan? Bayar. Ui, rasa macam kerabat diraja Sultan Brunei lah. Banyak duit kan masa kan? Okay. So, bila dah bekerja, so PTPTN ni bukan bank. Tapi dia minta dengan bank negara, tolong masuk dalam si Chris individu. So, what you've been receiving all these years dalam you punya PTPTN, so dah sampailah masa membayar. So, dia akan menjadi pengeruh dalam si Chris kita. Yang lain semua hutang bayar cantik Nas. Credit card cantik, personal loan cantik. Tengok PTPTN 64. Oh tak boleh. So bank yang kita baru nak mohon ni dia terus reject kita punya permohonan. Kerana apa? Scoring si Chris kita down. Okay. So that's why saya selalu pesan kata kan. Ada yang saya tengok tu Nas dia jadi nombor telefon. 012-448-773. Orang tak kan dia punya si Chris tu 12 bulan. Dia kata tuan buruknya si Chris tuan. Macam mana saya nak mohon ni?
So memang begitu. Dia contoh macam ni lah guys. Katalah ini kawan kan. Anas nak pinjam duit dengan saya. Saya pun tengok dekat Anas yang mana saya tahu Anas berhutang dengan Faiz. Dan saya tahu Anas tak bayar hutang Faiz dengan baik. So Anas yang baru nak berhutang dengan saya ni sudah tentu menjadi tak naklah bagi pinjam Nas, kau hutang orang lain pun kau tak bayar, aku akan jadi mangsa yang seterusnya kau tak bayar. Tak baik, So tak itu yang menjadi persediaan lah, which is Tuan Faiz tekankan, make sure your secret record cantik. Kalau nak buat tactical, buat financing dan sebagainya lah. So Nas, bagi saya lah sebagai something that you can win and take out for today. Nak beli rumah ni ada 3 perkara penting kita kena tahu. Okay, kalau banyak-banyak kami bercakap ni yang you tak ingat dan sebagainya, cuba ingat yang ni, iaitu persediaan nak beli rumah. Yang pertama, iaitu profile. Make sure that you tenangkan diri, you fokus diri you sendiri dan tahu kewangan kita. Jangan beli kerana Anas beli. Jangan beli kerana member saya rakan sekerja pun beli. Saya tahu gaji dia lebih kurang. FOMO tadi ya. FOMO tadi lah. Fear of missing out. Tengok, orang lain semua beli. Kenapa aku tak beli? Aku rasa bersalah ni. Kan? Jangan. Kita tahu berapa kelayakan kita. Kita tahu berapa kemampuan kita. Betul. Bank tak tahu tiap-tiap bulan kita bantu mak ayah kita yang uzur. Bank tak tahu. Bank tak tahu tiap-tiap bulan kita sedang membantu adik kita yang sedang sekolah. Bank tak tahu. Yang bank tahu, bank kira kelayakan kita sahaja. So what's my point here pada yang pertama ni, yang P yang pertama ni, iaitu profile. Make sure you know and you buat estimation, saya dah ready nak beli rumah, berapa kemampuan bulanan membayar saya. So kalau dia translate kepada kemampuan bulanan saya membayar RM800 for example. Kan gaji RM4,000 Nas. Asal buat RM800 je? Ada banyak benda lain lagi saya nak tengok. Okay, so saya respect RM800. So berapa nilai rumah RM800 sebulan? Kali 200 lebih kurang RM160,000. Okay, tak apa. Start with something small. You still young. Jauh lagi perjalanan. Kalau di langkah yang salah, you salah beli rumah, tiap-tiap bulan membayar tu will damage your financial for 30 years. Ingat Kan hidup kita ni, you habis belajar katalah lebih kurang 20, 22, 24 kan. So 30 years kesilapan tu nak tanggung. Dia macam satu lifetime lah. Kerana loan rumah ni pada kadaran yang sesuai ialah 30 tahun. Just imagine kalau salah beli. So that's why ini sebagai take out yang pertama lah. Which is you know number one, profile kita tahu dan kita estimate berapa yang sesuai. Memang geram. Memang teringin. Tengok rumah besar, cantik apa semua. Dan kalau ikut kita punya gaji tu, layak je. So dekat situlah kalau tak dikontrol emosi dengan baik, so dekat situlah yang menjadikan kesilapannya, damagesnya besar. Saya dalam dunia kewangan ni, saya banyak belajar dengan Tuan Faiz, follow dia punya podcast apa semua kan. Antara conclusion saya dalam dunia kewangan ni, dia bukan pengurusan kewangan yang menjadi masalah selalunya. Pengurusan kewangan ni ilmu. You belajar, you tengok video, you dah faham. Because kewangan ni matematik, dia jelas. Satu, you ada RM3, you tolak RM2, you tinggal RM1. Dia tak ada magic yang bangun pagi esok, mana datang RM5 ni? Tiba-tiba tak ada. Kan, maksudnya dia tak ada magic. Dalam kewangan tak ada magic. Pengurusan kewangan itu mudah, tapi yang selalu menjadi masalah dalam pengurusan kewangan apa dia? Pengurusan emosi. Ketika itu, pada waktu itu, ketika tanda tangan itu dibuat. Nak ambil personal loan tu, you tahu dah, ini bulan-bulan sakit bayar ni. Kan, tiba-tiba you dipengaruhi emosi, katalah contohlah, kawan kata, kau ambil aja loan ni, nanti kita buat bisnes, kita akan jadi kaya, kau tengok market sekarang, apa-apalah. For whatever reason menjadikan excuse yang okeylah bismillah kita jalan lah apa nak lalu kita lalu. So you faham tak? Bila you dah tenang, you dah stabil, you fikir balik, I made a very bad mistake lah. Iaitu pada waktu itu. So that's why saya kata, mana yang susah sebenarnya pandangan tuan-tuan puan? Pengurusan kewangan ke atau pengurusan emosi? Kan, sudah tentu yang kedua. Kalau level-level you all, dugaan di umur you all, apa dia? Contohnya beli handphone. Kan? It should be okay. Okay tak? Vivo, Oppo, kan? Okay. Keperluannya memenuhi dah Tuan Faiz. Apa yang kita perlukan? Oppo, kan? Cumanya nak bawa pergi kelas tu agak segan sikit lah kalau Oppo. Kalau orang call tu tak jawab. Kenapa kau tak jawab? Biarlah kejap lagi lah jawab. Takut angkat tu nampak simbol Oppo di belakangnya. 10 kali ringtone dah. Kan? Tak angkat-angkat. Kan? Orang pun ataupun siap tak mengaku. Ni handphone siapa? Ambil gambar tak boleh apa? Apa quick share?
Ambil gambar Airdrop, ataupun boleh share. airdrop. Ini saya nak bagi tahu, you all tengah warm up kesilapan-kesilapan kewangan di zaman belajar lagi. You faham tak? Okay, you buy a good, nice phone Apple, which is good. You rasa pride. You kalau boleh, pantau orang lalu, you nak call orang. Nak tunjuk lah kan. Dan lepas tu ada trendingnya letak telefon kat sini kan, biar dia punya lens tu nampak kan. Siapa yang membayar? Siapa yang membayar? Yelah parents. Sonok lah kan. Power. Damages Power. kan. Tapi nak bagi tahunya, dia punya damages you dah start rasa pada masa belajar lagi. The same thing I'm trying to scale up. Bila you dah berdiri, kewangan sendiri, you nak buat keputusan. So dekat situlah poin saya yang pertama, make sure you understand carefully with your profile kewangan dan apa perancangan you. Satu. Yang kedua tuan-tuan dan puan, yang pertama tadi profile kewangan. Yang kedua nak beli rumah ni kena tahu sebab. Sebab apa nak beli? Sebab nak beli rumah ni dua je. Sama ada dia beli tu nak duduk sendiri atau dia beli tu nak buat investment. Kan, you might be staying in your parents' house. Okay, baru lepas grad, kan, duduk rumah, okay, mak ayah okay, duduklah teman mak duduk sekali. Kau pergi kerja, balik kerja, mak ada kawan kat rumah. Yeah. Okay, nice. Tapi ada keinginan nak beli rumah. Maksudnya, you bukan beli tu untuk duduk sendiri. You nak buat investment. Guys, dua objektif pembelian ni, dia punya kriteria berbeza. Nas, orang beli rumah duduk sendiri, banyak kriteria emosi. Dekat tempat kerja, dekat rumah mak, nak pergi highway senang, nak balik kampung senang. Pandai kan? Semua emosi kan? Surau dekat, nak hantar anak sekolah dekat. Emosi semua ni kerana dia nak duduk situ. Kalau investment, you beli rumah untuk investment, so dia punya tactical lain. Dia tak ada emosi. Dia banyak bermain dengan nombor. Berapa sewa sebulan, berapa maintenance sebulan, sinking fund, macam Tuan Faiz sebut tadi kan. Kalau kata nak jual balik, berapa capital appreciation. So you have to understand. Nombor dua, saya beli rumah ni untuk apa? Dan selalu saya tengok silap adalah, dua-dua ni digabungkan. Saya beli nak duduk sendiri, masa yang sama saya nak invest. So dekat situ dia menjadi kesilapan lah. Because dua kriteria ni dia tak boleh nak bersama. Akan berlaku kesilapan. Okay? Yang kedua. Yang ketiga adalah, bila kita dah faham yang kedua tu, yang ketiga adalah proses pembelian. Proses pembelian ni dia berbeza tau. 3 cara pembelian. Beli rumah baru, proses membelinya berbeza dengan membeli rumah subsale daripada tangan orang dan juga membeli daripada lelong. Beli rumah ni ada 3 cara. Rumah baru, subsale ataupun lelong. Cari ilmu macam mana nak membeli dengan baik. Beli rumah baru Nas, dia tak banyak keluar duit. Pasal apa? Kan developer, dia jual rumah baru, so dia bagi tahu, okay, rumah landed, double story, 400,000. Free spa, free MOT, free stamp duty. Dia kata free semua kan. So kita tak banyak keluar duit. Kan? So dulu Tuan Faiz, just selit sekejap joke kan. Saya tengok ada pemaju ni. Dululah zaman jahiliah, tak tahu pasal rumah kan. Ada satu projek ni. Semi-D, double story dekat Bangi. 400,000 free spa. Saya tak tahu free spa tu apa. Spa ni sales and purchase agreement. Tapi masa tu tak tahu. Nasib baik saya tak call pemaju. Tanya. Free spa tu berapa sesi? Pasal saya ingat spa tu. Spa berasap-rasap tu Tuan Faiz. Ingat tanya full body massage Full body massage ke, herbal ke, pakai terapi ke, tak tahu kan. Tapi nak bagi tahu, beli rumah baru ni dia tak banyak keluar kos. Entry-nya tak besar. Because kebanyakan kos kita dah masuk dalam harga rumah. Lepas tu ada pula Faiz ada diskaun, ada rebate, early bird, angry bird dan sebagainya kan. Angry So bird semua boleh. tu lah. Membentuk diskaun tadilah kan. So jadi saya beli rumah tak payah keluar duit, tak payah. Pasal apa? Semua masuk dalam purchase price. Booking aja. Booking 500 atau 1,000 tengok pada developer tersebut. Subsale pada kadarannya kita kena ready 2 kos. Deposit which is 10% dan juga sideline cost. Legal fee, stamp duty. Dia technical lah kalau nak terang pada you all ni susah nak ingat. Okay? Yang ketiga lelong. Lelong wajib masuk kita kena ready 10%. So ini adalah antara ilmu yang ketiga dalam perspektif persediaan kita nak beli rumah. Kita kena tahu nak beli barang ni apa proses terlibat dan apa kos terlibat. Baik, terima kasih kepada Tuan Manager Gesa atas jawapan yang diberikan. Sebab kita adalah bersama dengan student dekat UMS ni kan.
saya pasti mereka ni ada macam-macam nak bertanya kan kepada panel kita. Jadi untuk ini saya buka dulu ruang kepada siapa yang nak bertanyakan soalan kepada panel kita. Ada ke? Oh, belakang itu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Aiman dan saya ingin ambil kelas ekonomi kewangan dan saya nak tanya berkenaan tentang sebelum ni kita punya kalau nak beli rumah, kita tahu yang percentage interest rate dia adalah 3% flat. And right now kita tahu kerajaan dah ubah kepada 5% EIR, which is effective interest rate kan. So macam mana kita dan apa yang saya faham itu adalah satu inisiatif yang bagus lah daripada kerajaan sebab nak nampakkan transparansi dia. Tapi saya nak dapatkan penjelasan lebih lanjut lah untuk berkenaan tentang itu. Terima kasih. Baik. Jadi kita ajukan soalan ni kepada Sir Faizul. So mungkin Tuan Erwan nak tambah apa? Silakan. Sir. Yang perubahan yang Encik cakap tadi tu adalah untuk interest rate kereta. Tak, kereta sekarang ni pakai fixed rate. Sekarang ni masih pakai fixed rate, that's why slide tu masih pakai yang itu. In the future, yes, dia akan tukarkan kadar pinjaman kereta akan pakai EIR, Effective Interest Rate. Sebab zaman dulu, nak buat kira-kira interest rate, nak kira ke installment, orang tak ada calculator yang kita ada sekarang dalam handphone. Orang tak ada nak bawa tablet, mana tablet zaman dulu, nak bawa laptop, komputer berat, nak bawa Excel, tak boleh. So zaman dulu interest rate dia akan di-quotekan dalam simple interest rate ataupun kita panggil interest rate sajalah. So jadi dengan interest rate ni, dia mudah. Macam saya cakap tadi, kita beli pakai tangan. 300,000 harga kereta 370,000 tapi loan dia 300,000, darat 3%, darat 9 tahun, 81,000. 81,000 campur 300,000 bahagi 108 bulan untuk 9 tahun, dapatlah DP installment. Boleh kira pakai tangan. Boleh pakai normal calculator. Tetapi benda ni tak transparent. Sebab dalam masa 9 tahun tu, you punya Mercedes, lepas 5 tahun warranty dah habis. You dah benci kereta tu. Kenapa? Kenapa you benci kereta Mercedes tu lepas 5 tahun? Dia dah rosak. Banyak rosak. Banyak rosak. Dia bukan macam kereta Beza. Boleh tahan 10 tahun. Hulu kilir 300,000 km jadi Grab driver. Tak rosak pun. Kalau rosak pun setakat RM500 dah settle semua. Mercedes rosak. Side mirror RM4,000. Satu tayar RM1,200. Satu tayar bukan 4 tayar. You dah benci lah kereta tu. Warranty dah tak ada. So you kena bayar semua. So you pun jual. So you tak habis ambil 9 tahun pun. You ambil 5 tahun saja. Tapi kalau ikut kira-kira tadi tu, you punya bulanan 3,500 tu dah termasuk untuk installment for the next 9 tahun in full. Tapi you nak bayar sampai 5 tahun saja. So macam mana lagi 4 tahun ni dah kira interest? Itu tidak adil. So bukan bank, kalau bank dia okey je maintain yang lama. Bank negara kata ini tidak adil, tak transparent. So kenapa tak boleh hutang kereta, perjanjian sewa beli tu ikut cara hutang rumah. Rumah pun sama. You beli rumah, ambil loan 35 tahun, takkanlah you nak, for most people takkan duduk 35 tahun pun. Lepas 5 tahun kalau dia buat untuk investment, dia nak jual. Dia nak beli yang lebih seksi lagi. Dia dapat keuntungan capital appreciation. Dia beli 500,000, dah naik 700,000, dia nak jual lah lepas 5 tahun, dapat 200,000 dia pocket. So, hutang dia 35 tahun, tapi lepas 5 tahun nak jual. So, macam mana? Mekanisme untuk effective interest rate memang ada untuk accountable. You pay as you go. You pay installment tu akan ada terbahagi interest dan juga principal payment. Lepas 5 tahun, dia dah tunjuk lah berapa banyak principal payment you dah bayar, principal hutang So, hutang you 500,000 jadilah 450,000. You jual rumah tu pada harga 650,000, baki 200,000 tu, you punya. So, now dia nak buat untuk kereta pun, pakai cara yang sama. Benda ni boleh dibuat. In fact, some banks memang dah buat pun. Cuma some banks degil. Dia nak ikut cara lama sebab bank negara kata tak payah tukar. So, bank negara kata kita tukar. Cuma kasih sama. Sebab itulah, sekarang ni, I tunjuk tadi, flat rate to effective interest rate calculator kan, I tunjuk kan. 3% 9 tahun jadi 5.5%. Sekarang ni, lepas dia tak ada benda tu. Dia akan quote you punya kereta Mercedes tu, lepas ni, 5.5% terus. Dan baru dia boleh kata, mahal lah. Interest rate untuk, effective interest rate untuk beli kereta Mercedes ni 5.5%. Berbanding dengan rumah 3%. Better aku beli rumah dengan Tuan Aiman. Berapa aku nak beli Mercedes? Lepas Mercedes lepas 5 tahun, dah jadi bersih buruk, 100,000 contohnya. Rumah Tuan Aiman 300,000 maybe jadi 400,000. Hutang pun dah boleh banding lah. Satu 3% effective rate. Satu lagi 5.5%. Mudah tak nak bandingkan? Mudah. Tapi for the time being, dia belum lagi. Sebelum ni, your senior semua tu, my apa dia panggil lah? My orang yang bayar-bayar pening. You cakap banker pun kata tu tak faham. Dia tak tahu kenapa boleh. Sebab orang kerja bank ni, sorry to say lah,
Dia kerja bank untuk kerja saja. Dia tidak ada passion untuk mendalami benda ni sampai boleh explain dekat orang lain. And I nak you guys fahamkan benda ni as if your life depends on it. Because kalau you tak tahu benda-benda simple kewangan macam ni, senanglah kena tipu, senanglah you nak perangkap diri you buat benda salah. Jangan terkejut orang kata, buat apa aku nak beli rumah? Interest rate rumah pada waktu itu ada 4%, 4.25%, betul? Sekarang ni OPR dah rendah sikit, semua okey lah. Tapi dulu 4%, 3.75%, rumah interest rate 4%. Kereta Beza aku 2.7% je. Kereta Honda aku 2.5%. Better aku beli kereta. Salah. Sebab dia dah, basis ilmu dia tu dah salah, keputusan dia pun salah. Satunya kita lihat pada soalan tu baguslah, because benda ni baru lagi pengumuman daripada Bank Negara, perubahan cara interest charge kepada kereta. Yang saya nampak lah angle Tuan Faiz, iaitu sebelum ni kereta menggunakan fixed rate. Contoh, saya beli kereta yang bernilai 80,000, just for easy example. So 80,000 bank charge 2%. So senang kira 2% ni setahun. So 80,000 kali 2%, 1,600 profit bank setahun. So loan kita berapa tahun? 9 tahun. So 1,600 kali 9 tahun membentuklah lebih kurang 13,000 keuntungan bank, campur dengan pokok pinjaman kereta 80,000, menjadilah lebih kurang 96,000 dalam semua tempoh pinjaman 9 tahun. Jadi 96,000 bahagilah dengan 108 bulan, membentuk ansuran bulanan. Senang? Senang. Bagus? Ada bagusnya, ada kelebihannya. Tapi kelemahan dia pula, kalau saya tiap-tiap bulan ada duit lebih. Contohlah Nas, saya bayar kereta tu sebulan 500. Just for example. So 500 sebulan saya bayar, tiba-tiba ada duit lebih. Bulan tu ada rezeki lebih, buat Grab, buat Shopee, affiliate dan sebagainya, ada 300. Saya nak bayar dekat bank. Bagi tahu bank, boleh tak 300 tambahan ni tolak pokok saya? Supaya 9 tahun jadi 7 tahun. Makin kurang lah. Dan lagi cepat selesai. Jawapannya tak boleh. Pasal apa? Kita punya kontrak tetap 900, 12 bulan kali 9 tahun. So nak tak nak, kalau nak selesai, kena selesai semualah. Nak tak nak. Jadi macam mana saya nak stop bayar ni? Bayarlah semua. Baki pinjaman. Kan? So bank kira berapa baki pinjaman adalah diskaun sikit kena bayar. So pada mata bank negara, melihat yang wow, this is betul-betul one-sided kepada bank. Maksudnya bank hanya secure profit dia. Kalau orang yang nak bayar cepat, nak selesai hutang cepat, susahlah. Kan? Kita pula bukannya ada macam 80,000, katalah baki hutang 60,000. Oi bank, kalau saya nak selesai, saya kena bayar 60,000. Yelah. Awak janjikan 9 tahun. Ni nak selesai. Baru 3 tahun nak selesai. Tak boleh lah. Tak apalah, saya bayarlah macam biasa. So jadi pada bank sonok lah. Dia dah ada customer 9 tahun bayar dia untung sebanyak RM16,000 tadi. So that's why dekat sini, yang tanya tadi, sorry, nama apa? Man. So whereby the idea is, kenapa? So dia nak buat macam loan rumah. Loan rumah ni dia gunakan flexible rate. Okay? Dan dia menggunakan the reducing balance method. Interest profit bank dikenakan pada baki hutang. Yang kita setuju bayar bank asalnya, okay bank, macam ni. Kalau saya selama 30 tahun setuju untuk membayar, so maka 30 tahun tersebut saya nak bayar berapa sebulan? 1,000 sebulan. Okay bank, kalau saya ada duit lebih boleh? Boleh. Contoh bulan tersebut saya ada extra 500. So saya bayar 1,000 macam biasa, bagi tahu dekat bank, Assalamualaikum, saya MB. 500 yang lebih saya bayar tu tolong tolak pokok. So pokok kita yang asal tadi dah makin berkurang. Just imagine habit ni dibuat setiap bulan dengan baik. 1,000 bayar macam biasa installment, tambah 500 untuk sedikit bayaran lebihan mengurangkan pokok. So hutang kita yang asal 30 tahun boleh kurang kepada 20 tahun. So itu keindahan dalam dunia flexible rate lah. Tapi cabaran dia pula, kalau government announce BLR naik, maka kita punya bulanan profit tu pun akan naik. So adalah kelebihan kelemahan dia man. Maksudnya daripada segi dua cara profit bank dikenakan. Kalau yang asal fixed rate pada kereta tu, dia jadi senang. Kita pun senang kira, kita pun senang bayar, 9 tahun habis bayar, dapat geran original, kereta tu awak punya. Because dah discharge bank daripada loan tersebut. Tapi kalau saya ada duit lebih,
Tak boleh lah. Nak Tak boleh bayar lah. dan nak mengurangkan tahun bayaran supaya yang asas 9 jadi 5 tahun. Hmm. Okay, so kalau rumah boleh. So kalau ada lebih. So dekat situlah Man, di mana idea cara profit bank charge dekat rumah, dia sekarang ni nak implement dekat kereta. Baik. Antara sebabnya Nas juga, usia kereta berapa tahun? Kalau kata usia kereta yang matang, maksudnya paling handsome dia berapa tahun? Iaitu lebih kurang 5 tahun. 5 tahun lah. Kan? Warranty kan. Warranty. So sebab tu antara promo kena hati-hati ni, tapi you all tak adalah, kami lah diuji dengan promo-promo ni. BMW 5 tahun free service, free warranty. Tak payah keluar duit pun sepanjang 5 tahun. Bila kira-kira balik banyak ribu kat tu. So kita fikir hanya bayar installment. Kenapa? BMW pun tahu. Habis dia 5 tahun, kereta dia dah tak boleh pakai. So di situ dah bermulalah penyakit sebenar BMW pada tahun ke-6. So kita pun fikir sebagai businessman, tak apalah saya pakai 5 tahun, buat pergi bisnes, buat bergaya sikit apa semua. Habis 5 tahun kita akan jual dan ambil BMW yang baru pula untuk 5 tahun. Ya. So dia jadi rantaian yang tak kesudahan lah. Sampai sudah lah. Sampailah. Inilah yang kita katakan sebagai macam saya cakapkan tadi, ini perlunya kita masuk ke kelas macam ni, berjumpa, tengok scroll TikTok, pergi Instagram untuk mengenai lebih lanjut berkenaan ilmu kewangan ni. Kalau tak ada ilmu kewangan ni, lagi macam-macam lah, lagi merana hidup, boleh jadi bankrupt dan sebagainya. Bankrupt pun red flag orang dia kan. Jadi itulah sebenarnya kita pun sudah menemui waktu kita sebenarnya. Dah hujung-hujung waktu sebab kita nak berjumpa dengan sesi selepas ini. Jadi untuk itu utamanya saya ucapkan terima kasih kepada Sir Faiz dan juga Tuan Erman atas perkongsian yang cukup menarik ini. Guys, kita beri tepukan. Dan mungkin kata akhir daripada saya, ingatlah ini penting, dan kalau dah ini bagus, kongsi pada semua, dan juga boleh jangan lupa untuk follow dan juga pergi ke media sosial masing-masing. Ada Sir Faiz, ada Financial Faiz, dan juga Tuan Erman Taib di TikTok dan juga Instagram untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan pengurusan kewangan ini. Baik, itu saja bersama saya untuk podcast Masyuk hari ini. Kita jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum dan sampai jumpa.